السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dirahmati Allah seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, ibu ayah, tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita niat i'tikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dapat juga pahala kita beriktikaf di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab, dan kita hadiahkan pahala bacaan Ummul Kitab kita. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya untuk pasangan kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan bapa mertua kita. Seterusnya kepada seluruh ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, sahabat handai kita, serta seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta semua kita ambil tangan kanan, letak di dada sebelah kiri kita, betul-betul dengan jantung kita. InsyaAllah kita akan berselawat bersama-sama sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan dengan selawat kita pada malam ni menjadi asbab Allah Ta'ala sihatkan jantung kita. Allah Ta'ala bukakan saluran-saluran jantung kita yang tersumbat. Mudah-mudahan dengan selawat kita ini Allah Ta'ala hindarkan kita daripada serangan penyakit jantung. Selawat dia, Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan baca sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala qalbi
سيدنا محمد اللهم صل على قلب 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 سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekali lagi masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan sedar ataupun tidak, kita dah masuk tahun baru. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita pada tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sepanjang tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk menunaikan segala hajat kita. Dan pada tahun ini kita dapat melakukan amal ibadah kepada Allah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada tahun ini menjadi azam baru kepada kita untuk kita jadikan diri kita ni hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, sedar ataupun tidak kita dah masuk bulan Rejab dah. Maka kata ulama, bila masuk bulan Rejab, berdoalah sungguh-sungguh kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta pada Allah, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami masuk ke dalam bulan Ramadan. Minta sungguh-sungguh kepada Allah. Lebih-lebih lagi setiap kali lepas solat. Sebab kita nak masuk dalam bulan Ramadan, kita nak buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Bulan keampunan. Kita semua tahu dah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling ingkar daripada petunjukku, yakni daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jadi kat dia waktu hidup di dunia? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Orang yang duduk atas muka bumi Allah ni tak mau ikut Al-Quran, tak mau ikut hadis. Duduk atas dunia ni jadi lagu mana? Hidup dia jadi sempit. Hidup dia tak berkat. Hidup dia, keluarga dia tak tenteram. Rasa resah, gelisah. Ni siapa yang sebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling kita takut di hari akhirat nanti, bila atas dunia ni dia tak sempat bertaubat, apa berlaku kat dia esok di hari akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan himpunkan mereka
Ya, yakni orang-orang yang tak mau ikut Al-Quran dan hadis ni, esok di hari akhirat nanti kami akan himpunkan mereka dalam keadaan mata mereka buta. Sebab tu Nabi suruh kita istighfar banyak-banyak. Takut bimbang di hari akhirat dibangunkan dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan tu waktu berada di hari akhirat nanti. Atas dunia ni mata rabun sikit tu pun kelang kabut dah. Apatah lagi buta. Kawan saya baru-baru ni mai abang sekolah kan, dia kata, ustaz, mata tak nampak dah. Pasal apa? Kecil manis tinggi. Tu jaga kecil manis. Tak nampak, dua-dua mata tak nampak. Kaki dua-dua buruk dah. Allahu akbar. Sebab tu takut tahu mana pun kita dengan klinik hospital, pergi cek lah. Biar ada pemeriksaan berkala. Ni dia tak pergi langsung. Dia pergi hospital sekali, doktor nak kerak kaki dia, dia lari balik mai. Dia tak berani. Lepas tu tak pergi terus. Lah ni mata tak nampak terus. Mudah ni. Allahu akbar. Tu pun atas dunia ni kelang kabut dah. Apatah lagi esok di hari akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala panjangkan usia kita masuk dalam bulan Rejab, yang merupakan salah satu bulan haram dalam Islam. Bulan haram dalam Islam ada berapa bulan? Ada 4. Nasib baik. Derah muslimat itu. 4. Kan. Yang 3 bulan berturut-turut iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian selang Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, barulah masuk Rejab. Kita duduk dalam bulan Rejab. Hebatnya bulan Rejab ni bulan haram. Haram di sini maksud dia bulan yang dihormati. Yang mana dalam bulan ni dilarang kita untuk berperang. Walaupun mati syahid itu sangat mulia di sisi Allah. Tapi bila mai bulan haram, maka kita tak dibenarkan untuk berperang. Sebab bulan Rejab disebut juga oleh ulama iaitulah syahrullah, yakni bulan Allah. Dan kata ulama, bulan Rejab juga adalah bulan untuk kita menanam benih kebaikan. Sebelum kita menuai pahala yang besar di bulan Ramadan. Sebab itu ulama sebut bulan Rejab adalah bulan untuk kita menanam benih. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita menyiram tanaman kita. Dan kita nak tuai hasil tanaman kita ni waktu bila? Waktu bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ganjaran pahala dia melipat kali ganda. Begitu juga kata ulama bulan Rejab, bulan haram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. Siapa yang buat amal kebaikan dalam 4 bulan ni, pahala dia cukup besar. Bila pahala dia besar, siapa yang buat amal kebaikan pahala besar, begitu juga siapa yang buat dosa, maka dosanya juga adalah besar. Jadi orang yang cerdik, dia nak buat dosa ke dia nak buat pahala? Buat pahala. Daripada buat dosa tak padan, tak berbaloi. Lebih baik buat baik. Kemudian yang kedua kelebihan bulan Rejab ini, iaitulah permulaan persediaan kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. Lah ni kena start dah baca Quran. Jangan duk tunggu nak masuk Ramadan baru nak baca Quran. Biar kita baca Quran daripada sekarang. Bila masuk bulan Ramadan, orang lain baru nak mula, kita nak khatam dah. Tu yang syuk. Khatam dalam bulan Ramadan. Kemudian dalam bulan Ramadan adanya peristiwa Isra
wal mi'raj. Iaitu peringatan kepada kita untuk kita ingat kembali perintah solat 5 waktu dan juga kebesaran Allah Subhanahu yang Allah Taala pamerkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kelebihan bulan Rejab adalah peluang bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Sebab bulan Rejab adalah salah satu amalan yang sangat baik dalam bulan Rejab. Yang mana dalam bulan inilah persediaan untuk kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah akan dosa-dosa kita akan memudahkan kita buat amal ibadat. Kita ni yang duk jadi balok liat nak buat amal ibadat ni pasal apa? Sebab banyak dosa. Dosa mata kita banyak. Sebab tu bila mai bulan Ramadan, kita pun heran. Boleh baca Quran, boleh mayang sunat banyak. Pasal apa jadi macam tu? Sebab bulan Ramadan kita tak buat dosa. Kita jaga mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, kemaluan kita, semua kita jaga dalam bulan Ramadan. Sebab dia boleh membatalkan ibadah puasa dan membatalkan pahala puasa. Sebab tu kita jaga. Kemudian ganjaran pahala yang sangat besar dalam bulan Rejab, yang mana disebut orang yang puasa sunat dalam bulan Rejab, dan Allah Ta'ala melapangkan kesusahan bagi orang yang beriman, dan dijanjikan mahligai syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dianjurkan kepada kita puasa sunat. Puasa sunat. Kemudian terutamanya puasa 3 hari pertama ataupun puasa pada hari yang tertentu putih ataupun Isnin. Kemudian zikir dan istighfar. Banyakkan berzikir dalam bulan Rejab, banyakkan istighfar. Kemudian banyakkan dalam bulan Rejab, banyakkan sedekah. Kemudian berdoa banyak-banyak kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Minta sungguh-sungguh. Kalau tak reti bahasa Arab, sebut bahasa Melayu. Dia kata, Ustaz, kami bahasa Melayu tak reti, Arab reti. Baca Arab. Kan, Melayu tak reti. Kan, baca Arab, tak ada masalah. Lagi bagus. Kemudian khatam Al-Quran. Maknanya memulakan latihan membaca Al-Quran secara konsisten. Mulai daripada sekarang dengan azam, aku nak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Itu sebaik-baiknya. Jadi hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita tengok balik kitab kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala dalam kitab Cahaya Pengenalan, yakni pada bicara ilmu pengenalan, yakni ilmu usuluddin, iaitulah ilmu tauhid. Sebab tu bila kita tengok belajar dalam ilmu tauhid, rupanya belajar ilmu tauhid adalah fardu ain. Siapa dia yang wajib belajar ilmu tauhid ni? Iaitulah orang yang mukallaf. Maknanya orang yang mukallaf ni wajib belajar ilmu tauhid. Bila dia belajar ilmu tauhid, dia kena belajar sampai faham. Sebab tu dalam surah Muhammad ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maksud fa'lam? Ketahui olehmu. Apa maksud ketahui olehmu?
maksud dia kena belajar sampai faham. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan annahu sesungguhnya la ilaha Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Nah, Allah tu pula macam mana? Tu yang kita kena belajar sifat 20 nak bagi faham kena kenal Allah sungguh-sungguh. Ya, hari Jumaat khatib sekali lagi mengingatkan kita kemarin dulu. Nah, ya ayyuhallazina amanu. Nah, ya ayyuhallazina aqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Bila tanya kita ni, siapa orang yang beriman ni? Kita. Sebab iman dia tak boleh ragu-ragu. Nah, sebab itu kata ulama, kalau orang tanya dia, hang beriman tak? Dia kata, Ustaz nak telefon tu imam tanya tengok beriman ke tak tu. Confirm dia tak beriman. Sebab itu kata ulama, orang yang syak. Nah, syak ni lagu mana? 50 beriman, 50% beriman, 50% lagi tak beriman. Maka dia masih lagi kufur. Kufur lagi. Walaupun percaya tu ada 50% lah. 50% lagi tak percaya, maknanya dia masih lagi kufur. Sama juga zon. Zon ni pula lagu mana? 70% beriman, 30% lagi dalam diri dia tak beriman. Juga kata ulama masih kufur. Begitu juga orang yang waham. Waham ni lagu mana? Waham ni 70% tak beriman, 30% yang beriman. Kufur tak? Masih lagi kategori kufur. Nah, yang boleh yakin 100%. Nah, yakin ni maksud dia 100% beriman kepada Allah. Nah, 100%. Kemudian yang kelima iaitulah jazam. Jazam ni makam dia lebih tinggi daripada yakin. Sebab yakin ni kadang-kadang dia boleh main juga rasa curiga. Nah, dia boleh main juga rasa ragu tu. Tapi kalau jazam ni hang buat pi lagu mana pun. Nah, hantar pisau di tengkuk pun tetap menyebut kalimah la ilaha illallah macam Bilal bin Rabah. Nah, orang metak batu atas badan, atas dada pun tetap menyebut kalimah la ilaha illallah. Nah, disulah sampai mati tapi tetap beriman kepada Allah. Nah, bila sampai maqam jazab, itulah dia ciri-ciri orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal Allah. Nah, sebab tu ciri-ciri orang yang ma'rifatullah ada 3. Yang pertama jazam. Nah, jazam ni maksud dia yakin sungguh-sungguh. Hang tak usah buat lagu mana, dia tetap Ta'ala itu ada. Nah, walaupun dia tak pernah tengok Allah, walaupun dia tak pernah dengar, tak pernah dengar suara Allah, contohnya, tak pernah dengar, tapi dia yakin itu Allah itu ada. Nah, kemudian yang kedua, mutabaqah lil haqq. Apa maksud mutabaqah lil haqq? Maksud dengan perkara yang sebenar. Dia dengar bunyi wak atas bumbung, maka dia yakin itu adalah burung gagak. Sebab burung gagak dia bunyi nak sama dengan kebau. Nah, maka dalam hati kata, datang bumbung ni mesti burung gagak. Dia keluar tengok burung gagak sungguh. Maknanya berbetulan dengan perkara yang sebenar. Yang ketiga, dalil. Nah, dalil. Nah, bila orang tanya dia, hang beriman tak? Ya, beriman. Nah, dah beriman adanya Allah, apa tanda kata Allah Ta'ala tu ada? Nah, dia kata, walaupun aku tak pernah tengok Allah Ta'ala jadikan alam ini, tapi aku yakin bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini. Ataupun dia buat main dalil daripada Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard.
Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi. Ataupun dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya dia tahu dalil. Maka itulah dia orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah. Sebab tu bila orang yang kenal Allah, maka dia akan mendapat keuntungan di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Kita tengok muka surat yang surat apa tu Haji? Muka surat yang ke-11. Pelajaran yang ke-11 muka surat. Ya. 29. Kita tengok muka surat 29. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala. Muka surat 29. Sin soalan, apa arti wahdaniyah? Itu kan? Wujud no. Perjalanan yang ke-9 kan? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, mana dia? Pelajaran yang ke-9. Sin soalan, apa arti jirim? Jim jawab arti jirim itu. Betul tak Cik? Oh, 11. 10. Pelajaran yang ke-11. Muka surat 25. Betul tak? Oh, tak sama no, subhanallah. Okey, muka saya 25 sungguh bersilap sungguh. Okey, sin soalan, apa arti wujud itu? Okey, malah sifat Allah Taala yang pertama. Kenapa diletakkan sifat wujud ni nombor 1? Kata ulama, diletakkan sifat wujud, yakni adanya Allah Taala ni, ya ulama. Kalau tak ada, sebab tu ulama kata bagi ada dulu baru kita bincang. Tu cara para alim ulama kita sebut diletakkan sifat wujud bagi ada. Sin soalan, apa arti wujud itu? Jim jawab arti wujud itu, yakni adanya Allah Ta'ala. Wujud tu maksud dia ada. Dan dikehendaki dengan ada Allah Ta'ala itu ada yang zati. Dengan makna bahawasanya ada Allah Ta'ala itu bukan bangsa yang kena jadi. Lagi tiada menerima, tak ada pada sedia kala dan pada sentiasa. Maksud dia adanya Allah Ta'ala kita ni bukan kena jadi. Maknanya adanya Allah Ta'ala ni tak ada siapa pun yang menjadikan Allah. Dan adanya Allah Ta'ala itu sedia. Apa maksud sedia? Sedia ni maksud dia tak mula dengan tidak ada. Kita ni ada mula dengan tidak ada. Bila mak ayah kita kahwin, barulah kita ni dilahirkan, barulah kita ada. Sebelum tu ada tak? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala ada, tidak mula dengan tidak ada. Tentu pun nampak dah. Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'un. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala sesuatu. Sebab itu kata ulama, kita ni jenis orang awam. Ambil faham mudah ya. Bila orang tanya kita, Allah Ta'ala ni macam mana? Jawab dia, tak ada macam. Bila orang tanya kita, Allah Ta'ala ni lagu mana? Jawab dia, tak ada lagu. Macam pun tak ada, lagu pun tak ada. Pasal apa Ustaz jawab macam
tu? Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Bersalahan Allah Ta'ala itu tiada ada. Kalau orang mabak kita Allah Ta'ala ni Tuhan ni mana ada, akal kita boleh terima tak? Tak boleh terima. Itulah maksud mustahil. Mustahil ni maksud dia akal kita sekali-kali tak boleh terima. Kalau orang main habaq kat kita bahawa Tuhan ni tak ada. Sebab akal kita hanya boleh menerima Allah Ta'ala ataupun Tuhan itu ada. Sebab itulah kalau kita tengok kenapa ulama Asy'ariyah tidak menekankan tentang tauhid tiga. Tauhid tiga ni uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Setengah ulama dia kata pegang hak tiga ni pun tak apa dah, tapi dia tak berapa. Sebab kalau kita tengok tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ni maksud dia tauhid yang layak disembah ialah Allah. Ya, orang kafir tanya dia jawab apa? Kami sembah tu Tuhan. Depa Abu Habaq kata depa sembah tu Tuhan. Tuhan apa ke mana? Kan? Sebab kami pun sembah Tuhan juga. Kan? Kemudian bila disebut tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Yakni siapakah Tuhan yang manakah yang mentadbir alam ini? Iaitu tauhid mengatakan bahawa hanya Allah yang mentadbir alam ini. Tapi kalau tanya depa, siapa yang buat alam ni? Siapa yang mentadbir alam ni? Depa jawab tu Tuhan. Nampak sama tak? Sama. Kan? Bila tanya pula asma' wa sifat, nama-nama baik bagi Tuhan. Nama-nama baik bagi Allah. Asma' wa sifat dan sifat-sifat Allah. Hak ni lagi bahaya. Asma' nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran iaitu Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Kemudian yang kedua sifat. Hak tu yang kita takut. Ya, yang mana Al-Quran ni kita berhenti dulu untuk azan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nah, sebab dalam Al-Quran dia ada dua ayat, dua jenis ayat. Yang pertama ayat muhkamat dan yang kedua ayat mutasyabihat. Biasanya sifat-sifat Allah, tangan Allah di atas ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surah Taha ayat yang kelima. Nah, yang mana ayat-ayat ini perlu ditakwil, kalau tidak ni kalau tak belajar ilmu tauhid habis. Pahaman. Sebab tu kita kena belajar ilmu tafsir, kena faham ayat-ayat tersebut supaya kita tidak menyamakan Allah dulu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, berbanding dengan ayat muhkamat, yang mana ayat muhkamat ni bila kita baca kita faham. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul Allahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu tunggal, esa. Faham tak? Kita faham. Sebab tu ayat muhkamat, mudah kita faham. Manakala ayat mutasyabihat, kalau kita baca terjemah, kadang-kadang boleh mengelirukan kita. Sebab tu ulama Asy'ariyah mentakwilkan ayat tersebut supaya bimbang. Takut-takut kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala sesuatu. Sin soalan, apa dalil adanya Allah Ta'ala itu? Dalil ni apa dia? Bukti. Apakah bukti kata adanya Allah Ta'ala itu? Jim jawab, dalil ada Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Yakni tanda kata Allah Ta'ala ada ni apa dia? Iaitulah adanya sekalian makhluk ini. Seperti kayu, batu dan lain-lainnya. Maknanya batu, kayu termasuklah kita ni adalah makhluk. Sin soalan. Kerana apa diambilkan sekalian makhluk ini buat dalil atas adanya Allah Ta'ala? Jim jawab, kerana sekalian makhluk ini baharu ada, dan tiap-tiap yang baharu ada itu mesti ada yang mengadakan dia. Maka yang mengadakan dia itu ialah Allah Ta'ala yang mawjud. Maksud dia, pasal apa dia ambil kayu, batu apa semua ni jadi dalil? Sebab sekalian makhluk ini baru ada. Baru ada. Termasuk kita ni baru ada. Waktu tu namanya waktu azali. Yang ada waktu tu hanya Allah. Makhluk tak ada lagi waktu tu. Waktu tu nama dia apa dia? Waktu tu nama dia azali. Lepas Allah Ta'ala cipta makhluk, daripada azali kepada waktu imkan. Waktu imkan tu maksud dia Allah Ta'ala dah cipta dah makhluk. Start daripada Allah Ta'ala cipta makhluk yang pertama sampailah sekarang. Sebab tu bila kita ada bila ada makhluk selain daripada Allah, maknanya waktu tu bukan azali. Azali itu yang ada hanyalah Allah. Bila ada makhluk, waktu tu dah jadi waktu imkan. Dan tiap-tiap yang baru ada itu mesti ada yang mengadakan dia. Maka yang mengadakan dia itu siapa dia? Ta'ala. Apa maksud makhluk? Yang kata makhluk ni apa dia? Makhluk ni maksud dia kena jadi. Itu maksud makhluk.
kena jadi. Siapa yang menjadikan? Iaitulah Allah. Tu kita ambil dalil yang kata bukti yang mengatakan adanya Allah Ta'ala. Pelajaran yang ke-12 sin soalan. Apa arti qidam itu? Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء من آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan katsira diucapkan pada pihak masjid yang sudi mendoakan untuk anak saya. Alhamdulillah anak saya dah discharge daripada ward. Selepas buat pembedahan kali kedua, pembuangan tumor di kepala dia, alhamdulillah doktor boleh buang sebanyak 98%. Berkat doa kita semua, alhamdulillah.